Assalamualaikum guys, aku Uncle Shah dari Manol Malaysia. Okey, kat luar sana, kat media sosial, internet, dekat forum-forum ataupun berborak kedai kopi, ramai yang cakap aditif ni pembohong, penipu, overclaim dan sebagainya. Tapi hari ni kita nak test Octane Plus ni daripada Manol. Yang ni aditif juga tapi daripada Manol. Kita nak test terus atas dyno. Kita nak tengok betul ke tambah kuasa, tambah prestasi, tambah torque. Semua yang tambah lah yang boleh. So kita tengok. Okey, kita dah pun power run Toyota Camry ni tadi. So kita dah test, kita buat 7 power run tadi ataupun 7 kali test dyno. Last kali dia keluar power 123.99 horsepower. Torque dia dalam 17 lebih. Minyak pun dah nak habis. So jom kita pergi isi minyak dulu. Lepas tu kita top up, kita masukkan Octane Plus daripada Manol ni dalam petrol RON 95. Okey guys, aku dah sampai petrol pump. So aku nak isi RM100 bersamaan 50 liter untuk sebotol ni. Sebelum kita dyno lagi. Lepas kita guna aditif Octane Plus daripada Manol. Jom kita pergi bayar sekejap. 195 pump 2. Okey guys, yang ni korang tengok resit ni, aku dah bayar RM100 untuk 48 lebih liter. So kita consider 50 liter untuk sebotol Octane Plus ni. Ok guys, macam korang tengok tadi, aku bayar untuk RON 95. Kereta ni memang guna RON 95. Masa kita dyno tadi, minyak dalam tank dia memang RON 95. So selepas ni kita nak masukkan Octane Plus daripada Manol ni. Kita nak tengok naik tak RON dia, naik tak horsepower dia dan sebagainya lah, torque dia semua. Ok, minyak dah pun full. Tak adalah full tapi 48.8 liter. Sekarang ni aku nak masukkan Octane Plus daripada Manol ni. Lepas tu baru kita dyno guys. Okey, untuk penggunaan 48 liter sampai 50 liter, korang boleh masukkan sebotol penuh ni. Okey, sekarang aku masukkan. Okey, tuang sampai habis. Dah habis. Yang ni korang buang. Tank minyak korang tutup balik. So, jom kita pergi balik dyno tadi. Kita nak dyno balik. Tadi 123.88 kalau aku tak silap dia punya horsepower. Sekarang ni kita nak pergi dyno balik. Nak tengok ada power naik ke tak. Ok guys, kita dah sampai balik dekat Z Dyno Tuning Garage. Tadi kita dah isi minyak. So, kita nak dyno semula. Selepas kita dah masukkan aditif daripada Manol Octane Plus. Ok, macam awal video tadi aku dah sembang, aku dah beritahu korang. Ramai kat luar sana yang cakap aditif untuk petrol ni pembohong, penipu, overclaim. So hari ni kita nak buktikan daripada Manol punya aditif tak sembang banyak guys. Jom kita tunjukkan bukti jelas atas dyno terus. Ok guys, result dyno dah pun keluar. Selepas je kita top up dalam petrol tadi, Octane Plus daripada Manol ni 50 liter, satu botol. Kita dah dyno balik guys. So korang boleh tengok kat sini dah keluar result yang pertama tadi. Run 5015 ni max power dia 123.99. Next, lepas kita dah masukkan Octane Plus, Run 5022 max power dia 126.49. Untuk torque pula yang sebelum ni 17.61. Selepas je kita masukkan Octane Plus daripada Manol ni, torque dia jadi 18 guys. So korang yang cakap aditif, overclaim, tipu, bohong, korang dah salah guys. Sebab kita ada result atas dyno. So ni Octane Plus guys.